Baik, ini adalah tutorial Ads Poster Generator. Okey, kita akan go through satu persatu. So, jadi maklumat yang perlu kita masukkan ialah ini saja. Nama produk, product description. Kita nak fokus kepada before, after, pin focus, desired focus. Okey. Jadi, bila kita generate info with AI, nanti dia akan berikan maklumat di bawah ni. Maklumat ini kita boleh ubah. Macam ini prompt untuk gambar, kita boleh ubah. Okey. Kemudian headline kita pun boleh ubah, sub headline boleh ubah, call to action pun boleh ubah. Lepas tu kita boleh ubah warna tema poster. Okey, ini untuk adalah preview poster. Bila kita generate ad, nanti dia akan masukkan gambar di sini. Okey. Kat sini ada 3 jenis strategi. Before dan after. Before and after akan ada 2 gambar macam ni. Sebelum, selepas. Kemudian, dia juga ada paint focus, desired focus, lebih kurang sama. Okay. Cuma paint focus ni, copywriting ni akan bergantung kepada apa paint prospek kita ada. Kalau desired, apa benda yang dia nak sangat. Okay. So, dalam kes ini, kita akan buat contoh. Produk yang kita nak masukkan ialah takaful. Product description, kita bagi tahu apa yang kita nak fokus. Kita nak fokuskan kepada memberi ketenangan kepada keluarga. Takaful hayat rahmah. Okey. Kita nak before after. Kemudian kita klik generate info with AI. Okay, jadi maklumat ni dia akan berubah nanti ya. Okay. So kat sini seorang wanita Melayu sedang mengambil dengan riak wajah yang risau. Wanita Melayu yang sama terlalu gembira. Okay. So apa kita akan buat kat sini? Seorang wanita Melayu bertudung. Wanita Melayu. Okay. Bimbang masa depan keluarga tanpa anda. Okay, so ini headline kat sini. Kita nak tukar poster, warna tema poster dia, kita nak ambil luxury and elegance. Bimbang masa depan. Okay. Kalau nak ubah warna pun boleh. Kita mungkin nak tukar warna merah ke, putih ke. Okay. Warna headline pun boleh tukar. Nak warna apa. Okay. Lepas tu, kalau tak ada apa-apa, kita boleh generate gambar dekat sini. Kita generate. Okay, untuk gambar ini, dia bergantung kepada apa panggil kuota image gambar akaun anda lah. Okay. Dalam sehari lebih kurang ada beberapa, sebab dia ikut akaun Gemini. Okay. Kalau macam sekarang dalam 100 gambar sehari dia boleh bagi. Tapi akan datang boleh jadi kurang. Dan gambar kat sini bergantung pada tema gambar yang ada, yang boleh buat lah. Bergantung kepada berapa banyak boleh buat. Okay, so dalam kes ini, wanita tak bermula bertudung, tak bertudung. So apa kita boleh buat? Kita buat wanita Melayu bertudung. Kita tak kena dengan tadi gambar tadi. Kita cakap bertudung tapi satu lagi tak ada tudung pula. Okay, nampak cantik sikit kan? Kena. Kalau sudah, kita boleh download poster. Okay. Dan kita boleh preview gambar tadi tu. Okay. Size poster saya buatkan 1:1. Jadi boleh guna kat dalam banyak tempat lah. Okay. Alright, so itulah dia Ad Poster Generator. Terima kasih. Jika ada soalan boleh tanya saya.